hutan tundra ni bukan dekat Malaysia. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita terus. Maklumat berikut menunjukkan contoh kawasan bersaliran buruk di Malaysia. Yang ini dia tanya tentang kawasan bersaliran buruk. Okey, iaitu dia ada bagi soalannya. Kawasan tersebut terdapat di mana? Adakah di hutan tundra, hutan paya air masin, hutan paya air tawar, hutan monsun tropika? Adakah hutan tundra di Malaysia? Kena fikir baik-baik di situ. Dia hutan paya tapi hutan paya air tawar. Kita tahniah kepada 12 orang yang jawab betul. Hutan tundra ni bukan dekat Malaysia. Dekat Malaysia tak ada hutan tundra tau. Hutan tundra ni adalah di negara-negara sejuk. Bukan Malaysia. Siapa yang tersalah jawab tadi, awak boleh terus ingat